Latihan akhir siri 2A. Okey, untuk di siri akhir ini, kita mengenal kesemua huruf dan baris serta panjang dua harakat. Okey, jadi mari kita tengok. Okey, yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika, dua harakat. Alif kecil ni dua harakat. Zalika. Okey, baik. Seterusnya, fihi. Okey. Seterusnya, wa yuqimuna. Okey, seterusnya, yuqinuna. Zalimuna. Okey, baik. Seterusnya, fadzabahuha. Okey, seterusnya, khaliduna. Baik, kita teruskan lagi. Ibadihi. Baik. Seterusnya, ati'u. Okay, alhamdulillah. Kita pergi kepada baris yang kedua. La raiba. Okay. Pastikan kita lihat betul-betul di sini panjang dua harakat. La raiba. Okey, seterusnya, ilaika. Ilaika. Okay, seterusnya, fir'auna. Okay, pastikan baris mati. Okay, kita sebut betul-betul. Fir'auna. Okay, seterusnya, alaina. Okay, di sini dua harakat. Alaina. Okay, seterusnya, aidihim. Aidihim. Baik, kita teruskan lagi. Baina yadaihi. Okay, pastikan baris mati kita sebut betul-betul. Baina yadaihi. Okey, seterusnya, li ghairi. Okey, kita teruskan. Falaisa. Falaisa. Okey, seterusnya, bainaha. Bainaha wa bainahu. Okey, alhamdulillah. Kita teruskan lagi baris yang ketiga. Alaihim. Okey, pastikan baris mati kita sebut dengan betul. Alaihim. Okay. Seterusnya, absarihim. Okay, di sini huruf qalaqalah kita sebut dengan betul. Absarihim. Okay, seterusnya, qulubihim. Okay, pastikan di sini dua harakat. Qulubihim. Okey, seterusnya, yash'uruna. Yash'uruna. Okey, seterusnya, ya'lamuna. Ya'lamuna. Dua harakat. Okey, kita teruskan lagi. Tughyanihim. Alif kecil dua harakat. Okay, dua harakat. Tughyanihim. Okey, seterusnya, azanihim. Okey, pastikan panjang dua harakat. Azanihim. Okey, seterusnya, wa absarihim. Okay, di sini huruf qalaqalah. Wa absarihim. Okey, baik. Alhamdulillah, kita teruskan lagi baris yang keempat.
Fala haufun. Okay, pastikan 2 harakat. Fala haufun. Okay, alhamdulillah. Seterusnya, ala ghadabin. Ala ghadabin. Okay, alhamdulillah. Seterusnya, bayyinatin. Okay, di sini huruf sabtu kita doublekan huruf tersebut. Bayyinatin. Okay, alhamdulillah. Seterusnya, lamathubatun. Lamathubatun. 2 harakat. Okay, seterusnya, azabun alimun. Okay, pastikan bila bertemu dengan huruf mad asli kita panjang 2 harakat. Azabun alimun. Alhamdulillah. Seterusnya, wasi'un alimun. Okay, alif kecil kita panjang 2 harakat. Wasi'un alimun. Okay, baik, kita teruskan. Ghafurun. Okay, alhamdulillah. Kita teruskan lagi baris yang terakhir. Zurriyatan. Okay, hati-hati, di sini ada huruf sabtu. Kita doublekan huruf tersebut. Zurriyatan. Zurriyatan. Okay, baik. Seterusnya, fataqabbal. Fataqabbal. Okay, baik. Kita teruskan lagi. Wa dzurriyataha. Okay, hati-hati, di sini ada baris sabtu. Wa dzurriyataha. Okay, alhamdulillah. Seterusnya, Zakaria. Okay, Zakaria. Okay, seterusnya, Tayyibatan. Okay, hati-hati, di sini ada sabtu. Tayyibatan. Okay, seterusnya, Yubashiruka. Yubashiruka. Okay, alhamdulillah. Seterusnya, wasabbih. Wasabbih. Okay, seterusnya, lirabbiki. Lirabbiki. Okay, seterusnya, ayyuhum. Ayyuhum. Alhamdulillah. Yang terakhir, wa yu'allimuhu. Wa yu'allimuhu. Alhamdulillah. Baik, selesai pada muka surat yang ke-40.